Jadi orang luar tengok orang Islam ni kotor rupanya. Nah, lepuk-lepak dulu dah. Neh, Tok Imam bahang tikak belah kanan. Tok Bila berjojo-jojo ingung kok belah kiri. Nah, ngotor terus jadi. Bukan surah ni, surah lain. Dia kata telang takut dak boleh pahala. Dak telang tak apa. Tak batal puasa air liur kita kan. Nah, jadi Tuhan buat air liur bulan puasa kita dahaga untuk sejukkan tekak kita. Dak kering sangat tu sunat telang. Nah, dan tiada batal puasa dengan memerlang air liur. Ada selalu dah. Tu dia. Ingat kita reka. Yang semata-mata lagi suci jikalau dihimpunkan lalu dipertelangnya sekalipun. Semata-mata ni air liur dak capum dia lain ya. Sekalipun kita himpun dak batal juga. Jadi ingatlah bulan kalau kita puasa sunat puasa Ramadan, kalau ada air liur telang, ada air liur telang. Melainkan air liur kita tu ada makanan baru kita kehek. Air liur ada benda lain, ada nasi telang juga batal lah puasa. Air liur kita ada bekas makan nyahu tadi. Nah, tu kena kehek tu, kena ludah. Air liur semata-mata air liur bersih. Macam ni kita tak makan tak, dia ada air liur tubik ke bawah lidah. Balik kan tengok cermin akak lidah. Situ dia ada kilang air liur. Hitam molek dia ada lubang tempat tubik air liur. Nah, kita ambil kapal kita buat atas ni tak basah, kita buat bawah ni basah kapal. Ditubik ke tu. Ni Tuhan punya kuasa. Bukan kerajaan Malaysia buat, hanya kerajaan Allah. Nah, jadi di antara hikmahnya tekak kita sentiasa basah. Tekak kita ni kalau tak kena benda basah, dia boleh rosak. Nampak? Jadi kalau kita ipung sekalipun tak batal juga. Umpamanya lepas pada pukul 8 pagi dia masuk jabat, dia tak ludah. Dia ipung dalam kem. Belah balik orang basah dia pun telam. Kenyang setengah liter. Ya batal juga. Dia tak ditebik luar. Tebik luar minum balik baru batal. Dalam mulut tak batal. Kalau dia buat tebik luar, walaupun air liur dia ditelang balik batal. Paman dia masih nak berdoa, dia kehek dalam gelas. Nak berdoa dia kehek dalam gelas. Pukul 5 petang boleh setengah gelas dia pun minum balik. Tu batal tu. Jangan buat gitu tak batal. Kelima, Islam pada tiap-tiap hari yang puasa ia di dalam hari, dan jika murtad na'udzubillah pada hari itu batallah puasanya. Dia mahal sekali dalam kehidupan kita Tuhan beri, iaitulah agama kita. Banyak Tuhan beri kita nikmat agama, nikmat nyawa, nikmat tubuh badan, nikmat maruah, nikmat apa benda ni, harta benda. Tapi hak mahal sekali agama. Sebab tu kita kena jaga agama kita. Nombor satu kena jaga agama. Hartanya curi orang tak apa lagi. Kita kena penjara dah lewat benda dah ada benda lagi. Akidah jangan hilang. Dia mahal sekali. Sebab tu orang yang jaga akidah ni, Allah beri dia duduk pada tempat yang tinggi di akhirat. Kita ni akhir zaman dah heran akidah dikira gitu lah. Tak apa. Bagi hanyung. Kena pelera lah. Sebab barang mahal bila orang beri kita jaga. Tengok jabatan-jabatan orang datuk-datuk apa semua, kalau dia dapat hadiah cenderamata apa semua tak. Di bawah dah ni ada lepor lokang. Dak dia atur rumah dia. Jabat ni menerima hadiah ni, cenderamata ni, adakah dia gelepor? Mesti dia buh molek tau. Ni buh sini, ni dia ni khidmat cemerlang, ni begini, dia buh tepat molek. Mana dia hormatnya kepada sumbangan tu. Jadi Allah beri kita yang paling mahal pada anak kita, mahal pada bini kita, mahal pada kereta, pada rumah lagi, iaitu agama Islam. Jaga baik. Nampak? Jangan buat lebih kurang. Maka murtad tak sah puasa. Batu orang Melayu tak sah puasa, dia kena orang beriman. Orang Islam. Kalau bukan Islam, Melayu tak sah puasa. Puasa tak ada apa. Adakah orang Islam, orang Melayu yang tak Islam ada? Yang menafikan kewajipan Islam. Macam sek-sek semayang niat. Tu kafir laknatullah. Ada tak mamang? Semayang niat tak bayar rakaat sujud. Hak tu ijma' ulama haram tanam kubur Islam. Orang Islam, nama mamak, nama dalah, nama saleh. Tapi dia pegang semayang hak wajibnya pakai niat. Hak kita duk semayang rakaat sujud ni hak kelas rendah, martabat rendah. Ni golongan ni kalau mati haram nawak. Tak boleh mandi, haram semayang mayat. Tak boleh tanam kubur Islam, buka kitab mereka. Dah kalau tanam dah pak leh tu kubur Islam, kubur geliga, pada hari tu dia kata semayang dah wajib. Wajib kena gali ngekeh. Dah buat pergi dana, beri makan ke anjing. Ini ulama kata. Nampak dia kena gitu benar.
Nampak? Itu orang murtad, patut kena jaga baik. Nah, dunia hak kita, orang ni nak kaya, orang ni miskin tu hak masing-masing. Orang ni minat main badminton, orang ni main golf. Nah, orang ni kau traktor, orang ni kerja kapung, kau anda. Tapi agama kena jaga. Jangan siapa tergadai. Nah, mutu tergelang tak apa. Nampak? Jangan akidah tergelang. Projek hancur tak apa. Jangan akidah hancur. Nah, ini nombor satu kan. Yang nombor satu tak jaga, bodoh sungguh. Hak mahal sekali buh tangga, cerdik ke bodoh? Dah mana mahal permata berliang dengan agama, dengan akidah, mana mahal? Dah. Tak cuba fikir. Saudara kita, dia ni ada kakamah banyak untuk lelaki dia beri, umpamanya. Tapi dia kakamah dengan piti tidak boh dalam rumah. Dia boh atas tangga. Nampak kat orang lalu. Kadang-kadang dia boh biragu ayam, cicing beliang, makan sakut situ. Kemudian pula selipar dia boh buku bola peti besi. Selipar. Dia nak kali balik jalan selipar, dia boh buku molek masuk dalam rumah bola peti besi. Orang kata gila ke 3 suku? Acu jawab. Kurang-kurang 3 suku tau. Pasal mah letak tangga, selipar bola peti besi. Kira orang learning gitu juga. Banyakkan 3 suku belaka. Agama dok jaga. Tak, dok jaga beriuk nasi. Nasi benda mahal berapa sen mana mahal projek kita dengan agama. Mana mahal tugas kita duk khidmat ni dengan agama. Jaga tugas punya pasal siapa takut nak mari surga. Rela agama tak ada. Tu. Anak beranak 3 suku kan. Betul tak? Takut nak mari surga. Bukan sinilah ke Mamang okey. Mamang molek kat lain berat nanang. Daripada muda sampai dak nak takut nak pergi surga, takut dia. Nak pergi sangat ustaz tapi tak sedap ni lah saya ni, takut orang tengok. Takut orang tengok. 10 tahun ada. Kita kenal 10 tahun. Dia nak perginya tapi tak berani nak pergi. Sekali tu dia pergi sampai hari dengar sekali, lepas tu ada orang bunyi. Gua ni mari rapat surau pula. Dia popah tu dak gigi surau. Mari sembahyang jemaah. Takut nak pergi dengar. Pasal apa? Jawatan punya pasal. Ini bodohnya orang Melayu. Jawatan benda dia Presiden Amerika. Dak. Khani biasa berjabat. La ilaha illallah. Dah boleh benda dak pergi surau. Tak boleh makan dia, pakai potong wira. Bodoh. Hak mari surah, Faiz Siri, beli cash 490,000 beli cash. Nampak? Mesdi S600 berapa? Kat sejuta sutik. Mari dengar surah. Tak ada benda. Nampak? Mari dulu saing kita boleh projek baru 1.6 juta, ada amat surah. Bingung tengok, boleh projek siap saing belaka. 1.6 juta, untung 300,000. Ada apa? Dah mu mari program punya masa dah boleh hendak. Potong wira 1.3 gayak kapan kali ring. La ilaha illallah. Padang, dak padang. Kalau dak mari surga takut padanya kaat rezeki, takut oleh projek, mu kaya lah ni. Boleh tahan kira. Tengok aku dak mari surga. Ferrari 9 UT, Lamborghini 17 UT. Kalau rendang 6 UT dalam rumah aku. 3 tekak, bini hak puduh sekali ratu cantik Malaysia. PT dalam bank 1.8 bilion. Puas hati tak bagi dengar. Ni dak bagi dengar kau nakak. Bodoh. Fikir kau atas Tuhan beri akal. Kalau nak dunia sangat dak boleh kau. Bukan kita mari surau ni kita lawan kerajaan, dak nak tambah ilmu agama. Dia gitu. Hak dak reti jadi reti. Marah sangat. Bukan hal politik takut dia. Mari dengar tapi dah takut saat ni Dia keke beli CD kita. Dak tambung-tambung dengar tapi nak ada sedap nak mari malu mata. Tambunglah kereta dia. Menengung dia jadi keke suka dengan dia. Nampak? Ada apa-apa duk kuat dia. Dak tu kata parti melampau-lampau. Perjuangan dia tu siapa takut nak mari surga. Jangan bahasa Melayu tu jangan dia. Kuat sangat, kuat tu tak boleh. Dia kuat sangat sampai kita kalau kita dah kita kenal kau, kawan-kawan kita orang UMNO amat kau. Faham?
Jadi kita tengok hidup minum air 2-3 orang, kita pergi duduk tak minum air.